عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فأني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. Daripada Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang lelaki berada di sebuah kawasan padang pasir yang tandus, dia mendengar satu suara dari awan yang berkata, sirami kebun si fulan. Maka awan itu bergerak dan menurunkan airnya ke atas sebidang tanah berbatu hitam, harat. Air tersebut mengalir ke satu saluran, longkang, di antara saluran-saluran air, dan saluran itu menampung semua air tersebut. Lelaki itu mengikuti aliran air tersebut. Lalu dia melihat seorang lelaki sedang berdiri di kebunnya dan mengarahkan air ke kebunnya menggunakan cangkul. Maka dia berkata kepada lelaki itu, wahai hamba Allah, apakah nama kamu? Lelaki itu menjawab dengan menyebut nama yang dia dengar dari awan tadi. Lelaki itu pun berkata, wahai hamba Allah, mengapa kamu bertanya tentang nama aku? Dia menjawab, sesungguhnya aku mendengar suara dalam awan yang menurunkan air ini. Ia berkata, sirami kebun si fulan, iaitu nama kamu. Maka ceritakanlah kepada aku, apakah yang kamu lakukan dengan kebun ini? Maka lelaki itu menjawab, kalau begitu aku akan beritahu kamu. Aku melihat hasil yang keluar daripadanya, hasil kebun ini, lalu aku sedekahkan 1/3 daripadanya. Aku makan dan beri makan keluargaku 1/3. Dan aku pulangkan 1/3 semula ke dalam kebun ini untuk pelaburan dan penjagaan. Dalam satu riwayat yang lain disebut, aku bahagikan 1/3 daripadanya untuk orang miskin, orang yang meminta, dan musafir yang dalam kesusahan. Hadis riwayat Muslim, nombor 2984. Status hadis sahih. Pengajaran 1. Bersedekah membuka pintu berkatan rezeki. Ibnu Rajab menjelaskan bahawa lelaki dalam hadis ini telah diberi keistimewaan luar biasa kerana keikhlasannya dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah. 2. Keberkatan rezeki tidak ditentukan oleh banyaknya, tetapi cara penggunaannya. Lelaki dalam hadis di atas membahagikan hasil rezekinya kepada 3 bahagian. 1. 1/3 untuk sedekah kepada miskin, peminta dan ibnu sabil. 2. 1/3 untuk keperluan diri dan keluarga. 3. 1/3 dilaburkan semula untuk kesindambungan hasil. 3. Hadis ini menjadi hujah kuat tentang kelebihan bersedekah. Bahkan ia menjadi sebab turunnya hujan kepada kebun lelaki tersebut untuk menyuburkan tanamannya sebagai hasil dari barakah amalannya. 4. Apabila kita memberi manfaat kepada orang lain, terutamanya golongan yang memerlukan, nescaya Allah akan mempermudahkan urusan dan menambah keberkatan dalam kehidupan kita. 5. Bijak mengurus rezeki dengan membahagikan hasil kepada sedekah, keperluan diri dan pelaburan semula adalah tanda hikmah dan tanggungjawab.